Hari kita makan kurang pukul jam 2.45 rehat dan makan lepas solat ni makan cak kuih tiaw ni. Ramai di Sukahati, kedai kopi Sukahati. Ada apa? Kuih tiaw, ada teh satu, ada berpatutan orang datang, rasa pun okey lah. Kuih tiaw dia tak kering, tak basah, sederhana, macam-macam ada dalam, ada kerang, ada ayam, ada telur. Telur dah campur lah orang datang rasa sini memang macam dia rasa okey lah bagi saya. Untuk apa nama, rasanya okey lah, kita simple, kita pun apa nama tak ada lah, bukan impit-impit. Tempatnya simple, tempat dia pun orang tengok tempat dia pun nampak steady dah. Tempat dia hari biasa macam ni, kalau besok hari Jumaat tengok penuh. Kalau time sekarang ni dia tak ada ramai sangat. Hari Jumaat dia petang dia penuh, Sabtu Ahad lagi ya. Kehati ni cuba lah.